Betul tekaan kau. Aku tak akan tipu. Memang aku suruh mereka laporkan kau. Tapi kau memang tak ada lesen doktor pun kan? Alah, itu hal kecil je tu. Kecil je. Asalkan kerja dengan aku selesaikannya. Berapa kau bayar mereka? 50,000. Halai, banyak sangat. 5,000? Memang keji. Aku selamatkan mereka sebab 5,000 je mereka laporkan aku. Dr. Lucas, kau kena faham. Silap kau juga sebab kau bagi mereka berhutang dengan kau. Dalam dunia ni cuma ada satu jenis penyakit. Penyakit miskin. Sebab nak sangat aku kerja dengan kau, kau hasut mereka laporkan aku. Kau memang tak berhati perut. Aku tak akan kerja dengan kau. Orang macam kau, dalam hati aku ni, cuma ada satu perkataan. Jijik! Okey. Keras kepala. Aku nak tengok kau kat mahkamah. Boleh belagak lagi ke tak? Lucas Lee, jadi plaintiff tuduh kamu buat rawatan haram lebih 10 tahun dan dapat untung haram 2 juta. Adakah kamu mengaku? Saya tak mengaku. 10 tahun saya jadi doktor, langsung tak dapat duit. Saya selama ni hidup dengan makan tanaman sendiri. Kalau macam tu, dah berapa ramai yang kamu rawat dalam 10 tahun? Beberapa ratus orang. Tadi kamu kata tak ada duit. Lepas tu kamu kata rawat beberapa ratus orang. Bukankah itu dah bercanggah? Sebab ramai orang langsung tak bayar saya. Kebanyakan kos rawatan saya yang tanggung sendiri. Apa kamu boleh buktikannya? Semua ni surat hutang yang mereka tulis. Mohon Yang Arif semak. Saksi sila masuk sekarang. Sila jawab. Dr. Lucas kata walaupun dia pernah rawat kamu, tapi kamu tak pernah bayar dia. Betul atau tidak? Memanglah kami tak bayar sebab dia tak sembuhkan kami pun. Betul tu. Kami sembuh sebab pergi berubat kat hospital. Lucas bagi saya ubat Cina dan acupuncture. Tak bagi kesan apa pun. Makcik Grace, apa makcik cakap ni? Masa makcik kena stroke dan pengsan kat rumah, saya selamatkan makcik dengan acupuncture. Tanpa saya, makcik tak boleh berdiri kat sini untuk fitnah saya. Saya pengsan kejap je sebab penat sangat. Kalau tak bagi acupuncture pun, saya akan sedar balik. Lagipun, saya dah pergi berubat kat hospital Tuan Kelvin. Doktor kat sana kata perawatan awak tu mengarut dan langsung tak ada kesan. Betul. Saya rasa akupuncture untuk stroke memang tak masuk akal. Ia sains palsu je. Yang Arif, saya nak panggil saksi baru untuk bagi keterangan. Pakar doktor kanan dari hospital kami, Samuelson. Baiklah. Encik Samuelson, sila masuk. Okey, stroke ialah penyakit saraf bertaraf dunia. Sekarang, rawatan yang diiktiraf ialah pembedahan saja. Rawatan dengan perubatan Cina, terutama akupuncture, setakat ni belum ada kejayaan di dunia perubatan. Yang Arif, kata-kata pakar dah buktikan penipuan yang dibuat oleh Lucas Lee. Makcik Grace, setahu saya, penyakit makcik tak sembuh lagi. Makcik yakin makcik dah tak perlukan rawatan saya lagi ke? Hey Lucas, saya dah cakap tadi kan? Saya pergi berubat untuk stroke saya kat hospital Tuan Kelvin. Saya dah sembuh. Kalau nak kata sakit balik, saya takkan pergi jumpa dengan doktor yang tak ada lesen macam awak tu. Ya, betul cakap isteri saya. Tolonglah, kesiankan kami Yang Arif. Kami berdua ni bukannya orang yang senang. Kerja kami ni jaga lembu siang dan malam. Jual je dapat duit. Itu duit untuk kami hidup sehari-harian. Tapi dia dah ambil dan tipu kami. Dia memang tak ada hati perut.
Dia tak ada hati perut. Yang Arif, 6 tahun lepas, saya disahkan kanser limfa. Saya tak guna tu. Suruh saya makan ubat Cina yang mahal. Dan pura-pura buat kepanca kat saya. Dia tipu habis duit saya, Yang Arif. Habis semua duit hasil dari titik peluh saya. Duit itu nyawa saya yang susah payah saya kerja dan